Pernah tak masa kita buka Quran tu, kita tengah baca ayat Quran, tapi tengah baca ayat Quran tu, seayat pun tak ada nak habis lagi. Berapa? Sebabnya air mata tiba-tiba nitik. Kita dah masuk umur 40 tahun ataupun 50 tahun ke atas ni. Kita ingat kau hati kita kerah dah. Rupanya tak. Cumanya hati kita ni belum disentuh lagi. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talilu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ada orang bila dengar Quran, kulit dia meremeh. Kata dengar bulu roma. Lepas tu hati dia ni kau lama kau jadi lembut. Mula-mula dia baca ayat Quran tu biasa je. Lepas tu tiba-tiba rasa macam Allah tengah kecek dengan dia. Dosa lama tiba-tiba naik so dalam fikiran dia, dalam ingatan. Hati yang dulunya kerah tiba-tiba jadi lembut. Dia mulalah mudah sangat nak menangis. Dulu susah nak zikir. Tapi sekarang ni duduk dia pun rasa tenang je. Dulu rasa tak layak nak dekat dengan Allah. Sekarang ni walaupun rasa hina, tetap nak balik juga. Dia perubahan tu bukan terus jadi baik. Tapi perlahan-lahan, hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan. Kalau hari ni kita rasa macam tu, jangan takut. Itu bukan tandanya kita lemah. Tapi itu tandanya Allah masih lagi nak panggil kita kelik. Ingat dah. Allah tak jauh dengan kita dan kita tak jauh dengan Allah. Cumanya Allah nak kita buka Quran, bukan setakat baca, tapi kita kena baca juga terjemahan. Dan kadang-kadang kita baca terjemahan, kalau kita tak faham pun, kita mari nengung mikir, ya Allah, banyaknya salah aku, ya Allah. Tapi aku percaya, mu sangat baik dengan aku, ya Allah. Mu sangat baik dengan aku, ya Allah. Semoga Allah pilih kita untuk sentiasa balik dalam keadaan hati bersih, balik dalam keadaan hati lembut, balik dalam keadaan Allah meredai kita dan kita reda. Puas hati dah gapo dengan Allah beri kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama-sama berayat dan komen. Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.